Dalam rajah di sebelah, PQR ialah garis lurus. Okey, bila garis lurus, kita tahu bila ni garis lurus, okey, 180 darjah. Alamak. Bila garis lurus, sudut dia ni adalah, hasil tambah ni adalah 180 darjah. Okey, X dah ada kat sini, so saya nak guna huruf lain lah. Contohlah kalau sini A. Kalau sini A. So, kita tahu 130 tambah A dapat 180. Nak cari A, 130 ni kena pindah tepi. Positif, bila pindah dia akan jadi negatif. So, 180 tolak 130. Nampak? Daripada positif, dia dah jadi negatif. A sama dengan 50. Okay, sekarang kat sini kita dah ada 50. Okay. Sini kita dah ada 50. Okay, apa lagi yang boleh buat? Okay, awak tengok dia ada segitiga, betul? Okay. Apa? Kalau segitiga, kita tahu kalau dia ada segitiga, tak kisahlah sudut apa pun. Kalau ni A, B, C, A tambah B tambah C dapat 180 darjah. So, maksudnya kalau contoh saya bagi huruf B dekat sini. Kita tahu, okay, 70 tambah 50 tambah B ni mesti dapat 180. Okay, mesti dapat 180. Okay. Alright. So, 70 tambah 50 tambah B sama dengan 180. Okay, 70 tambah 50 dapat berapa? Dapat 120. Tambah B sama dengan 180. Kita nak B je. Kita nak B je, 120 kena pindah. Positif, bila pindah dia jadi negatif. Tolak 120, kita dapat 60. Nah, kita dah ada 60 dekat B ni. Ni adalah sekarang 60. Okay. So, ni adalah 60. Alright. Ni. Simbol apa ni? 90 darjah. Ni adalah simbol 90 darjah. Bila kat sini 60, kat sini apa? Kat sini adalah 90 tolak 60, kita dapat 30. Nampak? Ni dah 30. Okey. Nampak tak? Ni segitiga. Kita tahu segitiga yang baru. Segitiga di mana kalau kita ada segitiga, semua sudut dalam ni adalah 180. Okey, bawah ni 30 kan? So, kita tahu 30 tambah X dapat 180. Nampak? 30 tambah X dapat 180. So, 30 tambah, okay, X tambah X dapat berapa? X tambah X dapat 2X. So, tambah dengan 2X dapat 180. So, kita nak 2X je. 30 kena pindah belakang lah. Okay, kita staykan 2X. Belakang, sebelah kanan ni memang ada 180. Kan? 30 bila pindah jadi negatif 30. Nampak? 2X sama dengan 150. Okay. 2X sama dengan 150. So, X sama dengan berapa? So, X sama dengan, okay, sekarang depan ni ada 2 kan? 2 bila darab 2 bila pindah jadi bahagi 2. So, kita akan dapat 150 bahagi 2 dapat 75 darjah. Okay. Ada lagi tak yang nak cari? Dia nak X je ke? Memang kita ada X je kan? So, X dia adalah 75 darjah.